Adakah bantuan kecil yang diberikan tanpa berfikir panjang boleh menentukan takdir seseorang? Adakah sekeping tiket bas berharga RM5 boleh membawa kehidupan seseorang ke destinasi yang menjadi impian ribuan orang untuk sampai? Ini adalah kisah Pak Harun, seorang konduktor bas biasa yang melihat air mata di mata seorang pelajar yang miskin dan berputus asa, lalu memberikan wang tiket daripada poketnya sendiri. Dia tidak menyangka bahawa bertahun-tahun kemudian, budak lelaki yang comot itu akan kembali ke bas yang sama sebagai seorang pegawai daerah yang berpangkat besar dan akan mengatakan sesuatu yang membuatkan air mata kegembiraan mengalir dari mata tuanya. Mari kita duduk di atas roda masa dan mengikuti perjalanan bas itu untuk melihat bagaimana sekeping tiket kemanusiaan telah mengubah seluruh dunia. Seorang konduktor. Sebuah bas lama milik syarikat pengangkutan awam Selangor yang beroperasi dari Pekan Kecil Kuala Kubu Baru menuju ke ibu kota Kuala Lumpur sedang dalam perjalanan hariannya. Bas itu sesak melebihi muatan. Ada yang menyembunyikan ayam di bawah tempat duduk, ada yang mengantuk sambil memegang beg beras di atas kepala. Walaupun ada kipas di dalam bas, ia tidak berfungsi. Di tengah-tengah bau peluh dan habuk, bas itu bergerak perlahan sambil terhanyut-hanyut. Konduktor bas itu ialah Pak Harun. Umurnya sekitar 50 ke 55 tahun, rambutnya sudah mula memutih, wajahnya penuh dengan garis-garis kerja keras dan kejujuran, dan uniform birunya sudah luntur warnanya setelah berkali-kali dibasuh. Pak Harun sudah 30 tahun bekerja sebagai konduktor di laluan ini. Dunianya hanya terhad kepada penumpang bas, kira-kira tiket dan perjalanan ulang-alik dari kampung ke bandar. Sifatnya sangat lembut. Dia berbual dengan setiap penumpang dengan senyuman. Sama ada membantu seorang nenek mengangkat bakul berat ke atas bumbung bas atau mendiamkan kanak-kanak yang menangis dengan sebiji gula-gula, Pak Harun sentiasa di depan. Pendapatannya sangat kecil, hanya cukup-cukup untuk membayar sewa rumah kecil di pinggir Kuala Lumpur dan menyara keluarganya. Di rumah, ada isterinya, Makcik Aminah dan seorang anak lelaki bernama Rizal. Rizal sedang belajar di kolej dan impian Pak Harun adalah agar anaknya belajar tinggi dan menjadi pegawai besar supaya tidak perlu menjalani kehidupan sukar di dalam bas lama sepertinya. Pada hari itu, bas bergerak seperti biasa. Pak Harun menyandang beg kulitnya yang sudah haus sambil mengambil wang tiket daripada setiap penumpang. Tiket, tiket bang, tiket kak, suaranya yang dikenali bergema di tengah-tengah kebisingan bas. Di tempat duduk paling belakang berhampiran tingkap, seorang budak lelaki duduk dalam keadaan ketakutan. Umurnya mungkin dalam 17 atau 18 tahun. Badannya kurus, wajahnya menunjukkan keikhlasan anak kampung dan matanya penuh dengan kegelisahan. Dia memakai kemeja yang agak kusam dan seluar lama sambil memeluk fail plastik di pangkuannya, seolah-olah itu adalah harta yang paling berharga. Pak Harun menghampirinya. "Ya dik, nak turun mana?" Budak itu menjawab perlahan, "Ke Kuala Lumpur, Pak Cik." "Bagi duitnya," kata Pak Harun. Tiba-tiba, wajah budak itu menjadi pucat. Dia memasukkan tangan ke dalam poketnya, kemudian ke poket satu lagi, lalu membuka fail lamanya dan menyelak helaian kertas di dalamnya. Kegelisahannya semakin bertambah. Jantungnya berdegup kencang seolah-olah mahu keluar dari dada. "Kenapa dek, tak ada duit ke?" Suara Pak Harun menjadi sedikit tegas. Mata budak itu mula berkaca. "Pak Cik, tadi ada duit," sama waras Allah Harun kencang. "Saya letak dalam poket atas kemeja saya. Ada sekeping nota RM10. Tapi sekarang dah tak ada. Mungkin tercicir atau ada orang ambil masa saya bersesak naik bas tadi." Beberapa penumpang mula memandang budak itu dengan curiga. Seorang lelaki berkata, "Ini drama harian mereka. Alasan baru nak naik bas percuma." Pak Harun juga sudah biasa mendengar cerita sebegitu. Dia berkata, "Tengok dek, Pak Cik tak boleh bawa kamu tanpa tiket. Turun di perhentian depan ya." Sebaik mendengar itu, budak itu terus menangis teresak-esak. Dia merayu kepada Pak Harun, "Tolong Pak Cik, jangan turunkan saya. Hidup saya akan hancur. Hari ini saya ada peperiksaan kemasukan untuk biasiswa pegawai tadbir diplomatik di Kuala Lumpur. Kalau saya tak sampai hari ini, setahun saya akan bazir. Ayah saya dah gadaikan tanah kecil kami untuk hantar saya ke sini. Apa saya nak cakap pada mereka nanti?" Dia membuka failnya dan menunjukkan kad ujian.
Namanya Adam. Pak Harun melihat kad itu, kemudian memandang tepat ke dalam mata Adam yang jujur. Di mata itu tidak ada penipuan, hanya ada kesempitan dan ketakutan akan impian yang hancur. Hati Pak Harun cair. Dia terbayangkan wajah anaknya Rizal pada budak itu. Dia berfikir, jika perkara ini berlaku kepada Rizal, apa yang akan terjadi? Penumpang lain masih bising bercakap, tetapi Pak Harun sudah membuat keputusan. Dia mengeluarkan dompet lamanya yang koyak. Di dalamnya ada beberapa shilling dan beberapa keping nota ringgit yang disimpan untuk membeli barang dapur. Dia mengeluarkan RM5. Dia memegang bahu Adam. "Bangun dik, jangan menangis lagi." Dia memetik mesin tiketnya dan menghulurkan tiket kepada Adam. "Nah, ini tiket ke Kuala Lumpur dan wang ini Pak Cik yang bayarkan." Adam terpinga-pinga memandangnya. Kemudian Pak Harun mengeluarkan shilling RM2 lagi dan memberikannya sambil berkata, "Simpan ini juga, buat minum teh tarik di sana nanti. Belajar rajin-rajin, ambil periksa dan jadi pegawai besar. Dan ingat, bila dah jadi orang besar nanti, jangan lupakan orang susah macam kami." Air mata Adam masih mengalir, tetapi kali ini ia bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kesyukuran. Dia tunduk mencium tangan Pak Harun. "Pak Cik, saya takkan lupakan jasa Pak Cik seumur hidup. Pak Cik adalah penyelamat saya." Pak Harun tersenyum, menepuk belakangnya dan terus berjalan. Tiket, tiket. Setibanya di Kuala Lumpur, Adam turun dari bas. Dia memandang Pak Harun buat kali terakhir yang berdiri di pintu bas dan mengangkat tangan tanda hormat, kemudian dia hilang di tengah-tengah kesibukan pusat peperiksaan. Pak Harun juga melambai ke arahnya dan bas terus bergerak. Pada hari itu, barang dapur di rumah Pak Harun berkurangan sedikit, tetapi hatinya terasa sangat tenang. Roda masa terus berputar. Hari bertukar minggu, minggu bertukar bulan dan bulan bertukar tahun. Sepanjang tahun-tahun ini, kehidupan Adam adalah seperti sebuah perjuangan yang hebat. Dia lulus cemerlang dalam peperiksaan itu. Dia mendapat beasiswa dan belajar dengan tekun di Universiti Malaya. Dia tinggal di bilik kecil dan belajar siang dan malam. Ada masanya dia tidur dengan perut kosong. Dia membeli buku-buku terpakai, tetapi setiap kali dia merasa lemah, dia akan teringat wajah Pak Harun yang tersenyum di dalam bas itu. Kata-kata jadi pegawai besar menjadi mantra bagi Adam. Hutang tiket RM5 itu terasa begitu berat sehingga dia mahu membayarnya dengan kejayaan. Dia pernah cuba mencari Pak Harun di stesen bas Kuala Lumpur beberapa kali, tetapi tidak pernah menemuinya. Mungkin shiftnya sudah bertukar atau dia sedang bercuti. Setelah bekerja keras, akhirnya hari yang dinanti tiba apabila Adam lulus peperiksaan perkhidmatan awam dengan cemerlang. Dia kini bukan sekadar Adam, tetapi Encik Adam, seorang pegawai daerah. Di pihak lain, kehidupan Pak Harun juga banyak berubah. Dia kini sudah tua. Rambutnya semakin putih, kedutan di wajahnya semakin dalam. Anaknya Rizal yang belajar di kolej tiba-tiba jatuh sakit teruk. Semua wang simpanan Pak Harun habis digunakan untuk kos rawatan. Dia terpaksa mengeluarkan wang simpanan QSP dan meminjam wang daripada orang lain. Nyawa anaknya terselamat, tetapi keluarga itu kini menanggung hutang yang besar. Walaupun pada usia sebegini, Pak Harun masih perlu bekerja di dalam bas lama itu setiap hari. Dia sering merasa letih, tetapi senyuman dan kejujurannya tidak pernah pudar. Kadangkala dia teringat tentang budak lelaki yang pernah dibantu tiketnya dahulu. Dia terfikir, adakah budak itu sudah menjadi pegawai atau tidak? Kemudian dia tersenyum sendiri. "Apa yang aku fikirkan ini? Aku cuma jalankan tanggungjawab aku sahaja." Takdir nampaknya telah memilih satu hari yang istimewa untuk mengakhiri kisah mereka. 10 tahun telah berlalu. Tugas pertama Adam sebagai pegawai daerah adalah di daerah yang sama di mana Kuala Kubu Baru berada. Selepas memulakan tugas, Tuan Pegawai Daerah memutuskan untuk meninjau keadaan jabatan kerajaan di daerahnya. Suatu hari, dia mahu melihat sendiri sistem pengangkutan awam. Dia boleh sahaja pergi dengan kereta rasmi bertanda jawatan bersama pengawal peribadi, tetapi dia memilih cara lain. Dia memberikan cuti kepada pemandunya. Dia memakai kemeja biasa dan seluar panjang, lalu pergi ke stesen bas seperti orang awam. Dia mahu melihat kesukaran yang dihadapi rakyat setiap hari.
Dia membeli tiket bas lama menuju ke Kuala Kubu Baru dan duduk di dalam. Keadaan bas masih sama seperti bertahun-tahun dahulu. Sesak, panas dan bergegar. Tidak lama kemudian, seorang konduktor tua masuk ke dalam bas. Beg kulit yang sama, uniform biru yang sama dan suara yang sama, tiket bang. Sebaik sahaja Adam melihat konduktor itu, jantungnya seolah-olah berhenti berdegup. Ini dia, Pak Harun. Ya, dia sudah tua, badannya sedikit membongkok. Keletihan di wajahnya lebih ketara daripada dahulu, tetapi matanya tetap sama, mata yang penuh belas kasihan dan kejujuran. Di depan mata Adam, kejadian 10 tahun lalu berputar seperti filem. Kesedihannya, tangisannya dan bagaimana lelaki baik ini muncul sebagai penyelamat. Hari ini, apa sahaja jawatan yang dipegangnya, asasnya adalah ram 5 yang diberikan oleh lelaki ini. Mata Adam mula berkaca. Dia tidak mampu berkata apa-apa, hanya memandang Pak Harun. Pak Harun sampai ke tempat duduk Adam sambil memotong tiket. Dia tidak mengenali Adam. Baginya, Adam hanyalah seorang lelaki berpakaian kemas yang biasa. "Tuan, nak turun mana?" tanya Pak Harun seperti biasa. Adam memandangnya dengan mata yang basah. Suaranya bergetar. Dia berkata, "Pak Cik, hari ini bukan saya yang ambil tiket, tapi Pak Cik. Dan bukan satu tiket. Pak Cik tidak perlu lagi memotong tiket seumur hidup." Pak Harun terpinga-pinga. "Tuan, apa yang Tuan cakapkan ini? Saya tak kenal Tuan." Adam tersenyum dan berkata, "Tapi saya kenal Pak Cik. Pak Cik, 10 tahun lepas dalam bas ini, Pak Cik pernah bagi tiket RM5 daripada poket sendiri kepada seorang budak miskin. Pak Cik pesan, jangan lupakan Pak Cik bila dah jadi pegawai besar." Sebaik mendengar itu, segulung tiket di tangan Pak Harun terjatuh ke lantai. Dia merenung Adam dengan rasa tidak percaya. Memorinya mula berpusing kembali. Dia teringat wajah budak yang menangis itu. Dia memandang mata Adam. "Ya, ini mata yang sama. Kamu Adam." Suaranya terketar-ketar. "Ya, Pak Cik." Adam bangun dan terus memeluk Pak Harun. "Kalau Pak Cik tak selamatkan saya hari itu, saya takkan ada di sini hari ini." Air mata Pak Harun tumpah dengan lebat. Dia memeluk Adam dengan erat. Anak Pak Cik dah jadi pegawai besar. Dia tidak mampu berkata apa-apa lagi, hanya mampu menangis. Semua penumpang dan pemandu bas terpinga-pinga melihat adegan yang menyentuh hati itu. Adam meminta pemandu memberhentikan bas. Dia bercakap kepada semua penumpang di dalam bas. "Saudara sekalian, hari ini siapa saya, pegawai daerah di sini, adalah kerana jasa lelaki ini. Dia bukan sekadar konduktor, dia adalah seorang wira." Dia segera menelefon pejabatnya dan meminta kereta rasminya datang. Dia membawa Pak Harun keluar dari bas lama itu dan membawanya naik ke dalam kereta rasmi yang mempunyai lampu biru. Di pejabat pegawai daerah, Adam mendudukkan Pak Harun di kerusinya. Dia sendiri menuangkan air untuk Pak Harun. Dia bertanya tentang keluarga, rumah dan masalah Pak Harun. Apabila Pak Harun menceritakan tentang penyakit anaknya dan hutang yang menimbun, hati Adam hancur. Dia berkata, "Pak Cik, mulai hari ini, semua masalah Pak Cik adalah masalah saya." Keesokan harinya, Adam mengeluarkan wang daripada gajinya sendiri dan membayar semua hutang Pak Harun. Dia menghubungi rakannya yang merupakan doktor pakar terbaik di bandar untuk merawat anak Pak Harun, Rizal, tetapi dia tahu itu belum cukup. Dia tidak boleh membalas jasa kemanusiaan ini begitu sahaja. Minggu depannya, bersempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat daerah, satu majlis besar diadakan. Ribuan orang hadir. Pemimpin dan pegawai besar berada di atas pentas. Pada hari itu, selepas berucap, pegawai daerah Adam membuat pengumuman khas. Dia memanggil Pak Harun naik ke pentas. Dia menceritakan kisah itu kepada semua orang. Dia berkata, "Hari ini kita akan menghargai seorang wira yang tidak didendang yang mengajar kita apa itu kemanusiaan." Dia mengumumkan pelancaran skim bantuan pendidikan Harun. Ia adalah beasiswa yang akan dibiayai oleh sebahagian gajinya dan bantuan kerajaan untuk membantu anak-anak miskin di daerah itu yang tidak dapat mengejar impian kerana masalah kewangan. Melihat itu, air mata Pak Harun mengalir lagi.
Tetapi Adam tidak berhenti di situ. Dia berbual dengan pihak pengurusan pengangkutan awam untuk mengatur kenaikan pangkat yang lebih baik bagi Pak Harun. Pak Harun tidak perlu lagi berpenat di dalam bas. Dia dilantik menjadi penyelia depoh di mana dia boleh bekerja dengan selesa. Kisah ini tidak berakhir di situ. Sekarang, setiap minggu, Adam akan melawat rumah Pak Harun. Dia memanggil Makcik Aminah sebagai ibu dan Rizal sebagai adik. Dua keluarga itu kini menjadi satu. Pak Harun sering berkata, "Anakku, Pak Cik cuma bagi RM5 sahaja dulu, tapi kamu balas dengan segala kekayaan dan kehormatan di dunia ini." Adam tersenyum dan berkata, "Pak Cik, itu bukan RM5. Itu adalah tiket untuk membeli sebuah impian yang Pak Cik berikan kepada saya. Harganya tidak akan dapat dibayar oleh sesiapa pun." Jadi kawan-kawan, cerita ini mengajar kita bahawa benih kebaikan yang kecil sekalipun boleh menjadi pohon yang besar suatu hari nanti yang memberi teduh kepada ramai orang. Bantuan kecil Pak Harun telah mengubah satu nyawa dan nyawa itu pula telah membuka jalan untuk mengubah ribuan nyawa yang lain. Jika cerita ini telah menyalakan api kemanusiaan dalam hati anda, sila berikan tanda suka pada video ini. Beritahu kami di ruangan komen jika dalam hidup anda juga pernah ada wira yang tidak didendang yang bantuannya tidak akan anda lupakan. Kongsikan cerita ini dengan rakan dan keluarga supaya mesej kebaikan ini sampai kepada semua orang dan jangan lupa untuk melanggan saluran kami untuk lebih banyak cerita inspirasi seperti ini. Terima kasih.